Nak tanya diorang pasal Skrut. Akan bagi dia RM50. Abang pernah kena tipu tak pasal kereta? I pernah kena scam. Melalui online lah. Tapi Pernah beli kereta second hand yang ada sikit problem lah. Lepas tu macam 2 tahun sudah ada hal dah. Kalau korang semua tak nak kena tipu, so carilah Skrut. kalau tak nak kena tipu beli kereta, Skrut dulu. 如果你不要被骗 ，Skrut first。 Tak nak kena tipu beli kereta, Skrut dulu. Tak nak kena tipu, cari Skrut. Okay, thank you. So, kalau korang yang nak beli kereta, better korang Skrut dulu kereta tu untuk top condition supaya tak kena tipu. Tak nak kena tipu beli kereta, Skrut dulu. Akak ada follow Skrut tak ada lah Kalau akak follow nanti kami bagi gift token untuk akak. Boleh tengok TikTok. Ini janji saya pada abang. RM50. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Alright. Dan thank you kak. So kami ada token. Bagi abang follow. Ya betul. Thank you bang. RM50. Okay, terima kasih. Terima kasih. Tutup mata. Ni bang. Terima kasih. Terima kasih Kepada siapa? Kepada Skrut. Yeah. I follow dalam IG. You follow IG ya? Tengok. Saya. Okay bang. Saya ada hadiah untuk abang. RM50. Thank you. Thank you, Skrut. Okay. I follow korang dekat IG. Tapi just follow je lah. Tengok-tengok, scroll macam tu je lah. RM50 dia. RM50. Silakan ambil. Tunjuk kamera. Dulu. Okey, you tunjuk ke kamera. Buka mata bang. RM50. Terima kasih bang. Thank you. Okey, kamera. Tunjuk sikit dia dah follow. Thank you bang. Okay. I janji dengan you apa? Ada nani? Okey. Ini dia RM50 for you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ini love. Thank you. Okay Azira, thank you. Okay, thank you. Alright. Okay, done.